Apa pendapat Din tentang kekalahan Jojo? Setiap fighter fight ada kalah ada menang dia. Cuma rezeki lah. Dia dah training 100%, kita faham. Kau dah training 100%, lepas tu kau kalah, memang sedih. Bintang Muay Thai negara Rifdin Masdor tampil mempertahankan rakan seangkatannya Muhammad Johan Ghazali Zulfikar atau Jojo daripada kecaman segelintir netizen susulan kekalahan pada aksi One Fight Night 32 Bangkok Sabtu lalu. Menerusi siaran langsung di TikTok, Rifdin ditanya oleh netizen tentang kekalahan Jojo. Bagi Rifdin, Jojo sudah berusaha 100% namun rezeki tidak menyebelahinya. Sedih. Bukan dia tak usaha, geng. Dia dah usaha. Dia dah training sebaik-baiknya, cuma rezeki tak sampai. Tu je. Tu je. Korang tak boleh nak marah dia. Dia yang training, dia yang fight atas ring. Kami ni umpama fighter ni, umpama penghibur korang. Umpama badut. Fighter ni umpama macam kami ni, umpama badut. Umpama badut, korang faham tak? Bila menang, orang tepuk tangan. Bila kalah, orang macam badut tak best kan. Apalah badut ni tak best lah. Macam tu lah. Inilah umpama kami. Kami ni fighter ni umpama penghibur korang. Kami ni penghibur korang, okay? Kalau kami kalah, korang sokong lah. Cakap dia next fight ni kau kena buat lagi yang terbaik daripada sebelum ni. Dah menang, kau kena buat lagi yang terbaik. Macam tu lah.